Betul ke orang yang bijak lagi mudah kena manipulasi? Ramai orang yang tersangka orang yang bijak ni susah nak manipulasi. Tapi hakikatnya orang yang bijak ni lagi mudah kena gaslighting. Bukan sebab mereka lemah, tapi mereka pandai berfikir. Orang yang bijak ni suka refleksi diri. Mereka cepat nak semak kesilapan diri. Bila ada konflik, mereka tanya, apa bahagian tu dalam ni? Aku salah apa? Dan orang-orang yang manipulator tu gunakanlah sifat tu, kelebihan tu. Mereka lemparkan keraguan kecil dan biarkan otak korang buat kerja berat. Yang korang mula analisis situasi. Cuba cari logik di sebalik tingkah laku mereka. Cuba faham niat. Walaupun sebenarnya tak ada niat baik pun diorang tu. Orang bijak suka cari makna. Dan itulah perangkap dia. Sebab gaslighting tak masuk akal. Kan? Dia bergantung pada kekeliruan. Yelah dia cakap separuh betul, separuh salah. Bila korang ragu, korang fikir itu sebagai satu kematangan. Korang fikir itu sebagai empati. Padahal itu manipulasi. Orang-orang yang gaslighters ni, yang buat gaslighting, tak kalahkan korang dengan kebodohan. Mereka guna kepintaran korang sendiri untuk buat korang sangkal diri korang sendiri. Korang kena ingat satu perkara, yang kebijaksanaan tanpa batas boleh jadi pintu terbuka. Bijak sebenarnya bukan sentiasa persoalkan diri, tapi tahu bila untuk berhenti memberi orang lain kuasa atas realiti diri korang sendiri.